Okay, sahabat. Kita ambil pisang. Kita ambil kuah santan ni. Sedap. Bismillah. Masuk. Ya. Buat kuih tradisional orang Perak. Kuih apa sedap? Kuih tradisional orang Perak? Banyak. Ni ada pisang ni. Nak guna pisang ni? Kuih tradisional negeri Perak guna pisang? Kuih apa Tak tahu lah tu. Kuih apa yang sedap? Tak apa. Nanti Mak Su fikir dulu. Kau nak bawa pengat pisang lagi? Iya, si pengat pisang aja. Dah kongsi dah hari tu pengat pisang kan? Selalu sebab kita nak bertemakan negeri Perak, kita boleh cakap let's go lah. Tak boleh cakap lah. Tak boleh lah. Kita kata, okey, moh kita. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul lagi. Okey, untuk hari ni, Mak Sila tak main dengan minyak hari ni. Tak main dengan bawang. Kita selalu, Mak Su asyik masak je kan. Jadi hari ni, Mak Sila nak kongsikan resipi pencuci mulut ataupun kuih tradisional daripada negeri kelahiran Mak Su iaitu Perak. Mak Sila nak kongsikan resipi lengat pisang Mak Su Ilaska. Okey sahabat, mau kita tengok bahan-bahan dia. Okey sahabat, nak buat lengat pisang ni bahan dia tak banyak. Ada beberapa je. Okey, yang pertama sekali Mak Su menggunakan pisang mas. Nak guna apa-apa pisang pun boleh. Lepas tu Mak Su menggunakan 1 kotak santan kara. Lepas tu ni 2 sudu tepung gandum, 1 sudu tepung ubi kayu. Lepas tu gula dan sedikit garam. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Mau kita. Sahabat, first sekali kita masukkan 1 kotak kecil santan ni ke dalam jug, boleh dalam apa-apa bekas lah. Okey, lepas tu Mak Su masukkan dalam setengah kotak ni Mak Su masukkan air biasa. Okey, lepas tu kita masukkan tepung gandum 2 sudu. Okey, lepas tu masukkan 1 sudu tepung ubi kayu. Dia banyak versi, ada yang versi pakai tepung beras. Kali ni Mak Su kongsikan menggunakan tepung ubi kayu. Okey, Mak Su masukkan dalam 1 sudu kecil garam. Okey, Mak Su masukkan 1 sudu gula. Untuk bagi dia lemak-lemak manis. Okey, lepas tu kita gaul sebati. Okey sahabat, bila santan ni dah sebati, sahabat boleh rasalah tengok dia lemak-lemak tak. Lepas tu jom kita buat ke step seterusnya. Okey sahabat, step seterusnya kita kena kupas lah kita punya pisang ni. Okey, kita belah 2. Pisang terpulang sahabat nak pakai pisang apa Pisang emas boleh, pisang berangan boleh. Tak kisah, ikut cita rasa. Lepas tu kita susun lah. Nak susun macam mana kan. Kalau pisang lemak manis pun sedap juga sahabat. Kita potong 2. Tapi pisang ni janganlah yang terlalu lembik tau. Okay sahabat, kita susun lah. Lepas tu sahabat buatlah dia punya bekas tu bentuk sampan macam ni. Kalau sahabat tak ada daun pisang, tak apa, sahabat boleh je kukus dalam dalam loyang. Dalam loyang pun boleh sahabat. Ataupun dalam bekas tepuan yang orang jual bubur tu kan, pun boleh juga. Apa-apa bekas lah. Kalau nak tradisional, guna ni lah. Guna daun pisang. Barulah aroma dia tu bangkit. Naik, wangi je. Okay, kita susun macam ni. Okay sahabat, ni bekas dia. Sahabat boleh buat lah bentuk sampan. Lepas tu lapik kan. Sebab kita risau bocor kan. Okay sahabat, lepas kita dah susun pisang tu, kita letakkan gula atas pisang. Bagi dia ada rasa manis-manis lah. Sebab kat santan tu dia tak manis. Santan tu dia lemak-lemak masin kan. Kalau sahabat nak campur gula siap-siap dekat santan tu pun boleh. Okey sahabat, lepas tu kita siram lah. Kita buat dia punya kuah ni, santan dia ni. Bismillah. Tapi janganlah terlalu banyak. Kita buat macam agak-agak nak tenggelam je. Ni maksud nak buat 2 bekas. Kalau macam ni dah kira dah okey. Lepas tu kita boleh kukus lah. Okey sahabat, bila kita dah siap dah kita punya ni, dah siram santan dekat pisang ni, kita panaskan pengukur. Bila pengukur dah panas, jom kita start kukus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kukus 15 ke 20 minit. Okey sahabat, ni maksud dah tak ada pengukus kan. Jadi kita boleh kukus lah dia 15 ke 20 minit. Bismillah. Kedua pula, yang ni maksud buat double dia punya sampan tu. Maksud tak teringat betul lah. Aduh. Sebab yang tadi tu dia maksud tak ingat nak buat double, dia jadi ni dia kembang lah. Jadi santan tu nasib baik lah.
tak tertumpah kan. Kalau dia bocor habislah kering. Okey, kita penuhkanlah pisang ni. Nak banyak mana pun boleh. Okey, lepas tu kita ulang step sama. Kita letak gula putih. Nak letak gula peram pun boleh sahabat. Kemanisan ni ikut cita rasa lah. Kalau suka manis letak lebih. Kalau tak suka manis, kurangkan. Okey, lepas tu kita tuang lah kita punya santan ni. Bismillah. Satu kotak kecil ni dapatlah 2 bekas ni. Sahabat, kita kukus trik kedua pula. Okey sahabat, trik kedua pun sama. Kita kukus hingga 15 ke 20 minit. Macam tu. Bismillah. Okey sahabat, setelah 15 minit kukus, jom kita tengok apa hasil dia. Bismillah. Masya Allah. Ni baru cantik sahabat. Tengok. Dah masak ni dah sahabat. Dia punya kuah santan tu nampak. Tak tumpah bila kita pakai double ni. Double sampan. Okey sahabat, jom kita angkat. Okey sahabat, setelah 15 minit masuk kukus, tengok hasil dia cantik. Lengat pisang Mak Su ni, kuah dia elok dah. Dah pekat elok dah cantik dah. Okey, jadi maksudnya Mak Su punya lengat pisang ni sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, Mak Su punya lengat pisang ni dah masak. Jom kita hidangkan. Panas lagi ni, kita biarkan sejuk sekejap. Okey sahabat, jom kita pindahkan ke loyang. Bismillah. Masya Allah. Ni hasil dia cantik sahabat. Tengok beza. Ni double sampan, ni tak double. Nampak? Ni yang cantik lah. Ni cantik sikit hasil dia. Yang ni dia kurang cantik tapi rasa tetap sedap je. Okey sahabat, kita hiaskan dengan daun pandan. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, lengat pisang Mak Silasta dah siap. Jom kita makan. Okey sahabat, jom kita rasa. Okey sahabat, jom kita ambil. Okey, Masya Allah. Bau dia sangat wangi bau aroma apa tu? Daun pisang tu, bau santan. Masya Allah. Lembut dia punya tu. Jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Kita ambil pisang, kita ambil dia punya kuah ni. Bismillah. Cukup lemak santan. Ada rasa manis-manis dia. Lepas tu lemak masin dia cukup. Penuh dengan aroma. Bau daun pisang tu. Memang wangi sahabat. Bismillah. Padu. Okay sahabat. Kita ambil pisang. Kita ambil kuah santan ni. Sedap. Bismillah. Memang padu. Rasa dia sahabat penuh dengan lemak. Pisang ni tidak terlalu manis. Sebab gula tu kita tabur kat atas tu just ngam-ngam je. Pisang pula dia ada lemak-lemak manis masam sikit. Memang gabungan yang sangat sempurna. Kena dengan santan yang lemak masin tu. Memang padu sahabat. Resipi yang ni Mak Su menggunakan tepung ubi. Dia ada lagi satu resipi yang guna tepung beras pun boleh. Bagi Mak Su lebih suka yang guna tepung ubi ni. Dia lebih kenyal-kenyal dan lembut. Okey sahabat. Bismillah. Sedap sangat. Okey sahabat, jangan lupa cuba resipi ni kat rumah. Ni bukan pengat tau, lengat. Lengat ni dia menu ni sinonim dengan negeri Perak lah. Menu orang-orang lama, menu mak-mak kita, nenek-nenek kita dulu biasa buat menu ni. Menu ni dah jarang dah Mak Su jumpa orang jual ataupun orang buat. Jadi Mak Su nak kongsikan resipi ni supaya semua orang boleh buat. Menu yang sangat sedap, bahan tak banyak. Yang penting boleh menggamit memori zaman kecil-kecil kita dulu. Okay sahabat, jangan lupa cuba kat rumah. Okay, yang penting sangat sedap. Okay sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okay sahabat, terima kasih yang sudah tonton video Mak Su ni sampai habis. Mak Su nak minta maaf sebab Mak Su masih belum sihat sepenuhnya lagi. Masih demam, masih sesama dan batuk. Semoga sahabat doakan Mak Su semoga sihat.
macam seperti sedia kala lah, boleh aktif balik. Okey sahabat, yang mana tonton video Mak Su ni, jangan lupa komen dekat bawah, dan pada penting sekali jangan skip iklan, tanda siapa Mak Su, okey? Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan paling penting sekali jangan lupa tekan button loceng sebelah subscribe tu supaya video-video terbaru Mak Su ni tidak ketinggalan. Okey sahabat, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.